Hi guys, Hari ni kita dekat Ulu. biasa kita orang kat Ulu sebab nak record content macam biasalah. Tapi dah alang-alang tu kita akan review kita punya makanan. Okay, kita punya content sponsored by Dr. Samalaya. Jangan lupa beli dekat kita orang punya website, reseller, Shopee and also TikTok. Lepas tu kita punya reseller, jangan risau, trusted, tak ada yang fake. Okay, so hari ni kita akan start kita punya review. Review. So this one adalah saya beli air creamy latte. Okay, yang this one large punya size lah. Okay, dia rasa creamy lah kalau tanya. Betul. Lepas tu dia manis sikit. Bagi saya dia manis sikit lah. Tapi kalau korang tak suka manis, korang boleh ambil latte dia. Ada apa, cappuccino and so on. Berapa rate? 7/10 untuk dia punya lah, sebab dia manis sikit. I'm a matcha lover. So saya buat Ichiko matcha. First time rasa matcha strawberry. Saya tak suka sangat strawberry campur matcha. Dia macam pelik. Dia macam like strawberry jam. It's not actually strawberry. So saya lagi suka matcha as it is. Saya rasa tak? Sebagai tak suka matcha, saya rasa saya better yang ni kot. Sebab rasa strawberry dia ada lagi manis lah. lagi kuat. Manis? Okey lah, untuk orang macam awak ada rasa strawberry tu okey. Awak suka? Suka sedap. Sama lah kita. Saya tak suka. So Macam ada apa? 5. Okey, saya punya paling basic kot. Hazelnut latte. Hazelnut je. Tapi hazelnut tak rasa sangat. So macam okey lah. Berapa rate? 6/10. Saya punya paling tinggi lah kat sini. Saya paling tinggi lah 7/10 saya punya. Okay, so our main dish adalah croissant matcha. Nampak kan dia punya colour very tempting. Alamak, Nampak? Tak ada macam ni. air ni dah berubah. Tak ada dia punya colour. Actually kan kita orang dah order lama. Kita orang baru nak makan. Lepas tu as always Mia akan order kudak-kudak seperti Nugget. Kita orang fail. Okay, jom kita Rasa makan. cuba makan. Yang ni. This is a very important yang kita kena rasa. Boleh. Kenapa dia macam nampak arang-arang, jangan risau. Ini bukan terbakar. Ini memang begini rupa dia. So matcha lover, let's taste. Kita kena extra matcha. Rasa rumput. Tak sebab matcha dia, tapi sedap je. Croissant dia sedap je. Oh, sorry. Walaupun dia rasa matcha kuat, tapi dia saya boleh makan. Pelik. Pelik apa? Rasa matcha dia pelik. Rasa Rasa pelik. Kan macam Tak, saya rasa macam kan kita kan biasa makan matcha, macam minum air matcha je kan. Kalau makanan saya jarang sikit. faham. Saya pun jarang. Kita kena habiskan ya guys. Okey, saya rasa saya boleh makan. Okay. Kan saya cakap dengan saya tak tahu boleh makan tak kan. Sebab saya jarang masak-masak ni. Okey. Kita kan akan paling lama jadi kat sini. Customer paling lama kat sini. Betul. Nugget dia rasa nugget lah. Ya. Kita habiskan ya. Nugget dia sangat exquisite. Nugget campur matcha. Awak try sekarang. Cuba rasa. Something crazy. Nugget campur matcha. Dia lambat. Very questionable. Sedap. Sumpah lah, awak dah memainkan masak saya. Rasa pelik. Air ni aja nugget campur dengan matcha. Kita tak rasa dia. Dapat dah. Okay,
Saya pun buat benda yang sama. What is this? What is this? Apa-apa? Pening kepala aku. Mana sangat ni? Serius, mana? So, Aura? Negative one. Apa? 3. Oh. Okay. Okay. 3. Cuma dia pelik sebab dia manis. Betul? Negative one. Tengok dia deep lagi guys. Ini baru betul. Ini baru infinity. Nampak ada hijau tu. Wasabi. Wasabi. Kalau tambah wasabi lagi lah. Oh, dia dekat sini lah. Tengok. Umami floral like creamy and freshy. Sama je. Tak, saya rasa dia orang punya matcha. Oh, bulu Dia orang punya matcha. Sekejap, kita buat closing dulu. Okay. So, itu je daripada kita orang. Mungkin kita akan jumpa next session lah. Lah, dekat mana pula? Next cafe. See you soon. Bye.